Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, hari ini saya Muhammad Arif Hakimi bin Azman dari kelas BME akan menerangkan dan menghuraikan tentang dasar-dasar kokurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan kepentingan pelaksanaan kokurikulum di peringkat sekolah, dan segala perkara yang akan saya huraikan pada hari ini adalah di bawah bimbingan pensyarah Dr. Muhammad Hafiz bin Osman. Baiklah, kita akan beralih kepada paparan yang pertama, iaitu pengenalan. Di dalam paparan pengenalan ini terdapat 3 komponen utama yang kita akan bincangkan dan kita akan huraikan pada hari ini. Jadi yang pertama adalah definisi kokurikulum. Apakah yang dimaksudkan dengan definisi kokurikulum? Definisi kokurikulum merupakan aktiviti pendidikan yang perlu dilaksanakan di luar bilik darjah. Ianya bertujuan adalah untuk melengkapkan pembelajaran akademik. Sebagai contoh, ianya meliputi aktiviti sukan seperti kelab, persatuan dan badan beruniform. Kemudian, kita akan pergi kepada komponen yang kedua, iaitu kedudukan kokurikulum dalam sistem pendidikan. Kokurikulum telah diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sebagai satu komponen utama dan wajib dilakukan dan ada di dalam sistem pendidikan negara kita. Kerana kokurikulum ini merupakan salah satu penilaian kokurikulum murid yang perlu diambil kira dalam markah keseluruhan murid. Sebagai contoh, PAJSK. Baiklah, kita akan pergi kepada komponen yang ketiga, iaitu kaitan utama dengan Malaysia Madani, di mana Malaysia Madani telah menekankan tentang pembangunan insan yang seimbang dan berakhlak mulia, dan kokurikulum juga telah berteraskan konsep karamah insaniah yang bermaksud kemuliaan dan maruah manusia yang terbina melalui nilai moral, ilmu dan keinsanan. Dan kokurikulum juga telah menjadi medium utama untuk membentuk pelajar yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, malahan juga mempunyai adab yang baik, berakhlak mulia dan bertanggungjawab kepada ibu bapa serta masyarakat. Baiklah, kita akan beralih kepada paparan yang kedua, iaitu dasar-dasar kokurikulum yang terkandung dalam Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Dan dalam paparan ini terdapat lagi 4 komponen yang perlu kita sunting dan huraikan pada hari ini. Komponen yang pertama adalah falsafah pendidikan kebangsaan, di mana dasar ini adalah satu dasar yang menyatakan bahawa pendidikan ini adalah bertujuan untuk melahirkan generasi ataupun insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dan kaitan utama antara dasar falsafah pendidikan kebangsaan FPK ini dengan karamah insaniah yang merupakan salah satu teras utama kepada pembangunan Malaysia Madani adalah kokurikulum ini dapat membantu pelajar dalam mengembangkan lagi potensi mereka melalui aktiviti kepimpinan, khidmat masyarakat dan nilai murni. Dan secara tidak langsung, kokurikulum ini juga dapat membentuk pelajar yang beradab mulia, berakhlak sopan dan mempunyai harga diri yang tinggi dalam kehidupan mereka. Dan kita akan beralih kepada komponen yang kedua, iaitu dasar pendidikan kebangsaan, iaitu DPK, di mana dalam dasar ini telah menyatakan bahawa pendidikan ini merupakan satu usaha yang berterusan bagi melahirkan rakyat yang berilmu, berdisiplin dan bertanggungjawab dalam kehidupan mereka. Dan kaitan utama dasar pendidikan kebangsaan DPK ini dengan Malaysia Madani pada hari ini adalah
kokurikulum ini dapat memupuk nilai-nilai hormat, integriti dan ihsan yang menjadi tonggak utama kepada karomah insaniah. Dan kokurikulum juga dapat menjadikan pelajar-pelajar ini bekerjasama dan menghargai perbezaan kaum dan budaya yang terdapat dalam negara kita. Baiklah, kemudian kita akan pergi kepada komponen yang ketiga, iaitu dasar satu murid satu sukan, di mana dalam dasar ini semua murid perlu menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan bagi seorang murid. Kaitan utama dasar satu murid satu sukan ini dengan Malaysia Madani pada hari ini adalah untuk tidak lain dan tidak bukan membangunkan jasmani yang sihat serta semangat kesukanan, disiplin dan kerja berpasukan yang tinggi dalam kalangan murid di sekolah-sekolah negara kita. Dan secara tidak langsung, dasar satu murid satu sukan ini dapat membina izah ataupun lebih mudah difahami dengan maksud harga diri dan keseimbangan rohani, jasmani dan merupakan elemen penting dalam pembentukan karomah insaniah. Baiklah, kita akan pergi kepada komponen kita yang keempat, iaitu dasar kokurikulum sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, di mana dalam dasar kokurikulum sekolah ini telah menetapkan 3 komponen utama ataupun lebih mudah difahami dengan 3 komponen yang wajib yang perlu ada dalam sistem pendidikan negara kita. Yang pertama adalah unit beruniform. Sebagai contoh, pada peringkat sekolah rendah, antara unit beruniform yang ada adalah yang pertama pengakap, yang kedua tunas kadet remaja sekolah, yang ketiga Pandu Puteri Islam Malaysia, dan yang keempat Pandu Puteri Tunas Malaysia. Jadi semua unit beruniform ini secara tidak langsung menjadi tonggak utama dalam dasar kokurikulum sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Kemudian yang kedua adalah kelab ataupun persatuan akademik. Sebagai contoh, kelab inovasi dan reka cipta. Dan apakah kebaikan kelab-kelab ini? Kelab-kelab ini secara tidak langsung dapat mencongkil bakat murid. Sebagai contoh, dalam kelab inovasi reka cipta, murid-murid dapat menggunakan ataupun mengolah idea mereka dalam menginovasikan sesuatu produk yang baharu, dan ini secara tidak langsung dapat melahirkan masyarakat ataupun dapat melahirkan generasi yang lebih berintelektual yang tinggi. Kemudian kita pergi yang ketiga, iaitu sukan dan permainan. Antaranya adalah bola sepak, takraw, badminton dan sebagainya. Ini bertujuan adalah untuk meningkatkan lagi keaktifan murid-murid dalam sukan dan permainan, agar murid-murid di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia mempunyai kesihatan yang baik dan sentiasa aktif dalam sukan di negara kita. Dan kaitan utama dasar kokurikulum sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia ini dengan Malaysia Madani pada hari ini adalah ketiga-tiga komponen ini dapat menyokong pembangunan sahsiah, tanggungjawab sosial dan semangat patriotisme dalam kalangan murid di sekolah-sekolah dalam negara kita, dan secara tidak langsung dapat melatih pelajar untuk menjadi insan madani yang berilmu, berakhlak dan penyayang. Kemudian, kita akan beralih kepada paparan yang ketiga, iaitu tentang kepentingan pelaksanaan kokurikulum di peringkat sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Dan dalam kepentingan pelaksanaan kokurikulum di peringkat sekolah ini terdapat 7 komponen ataupun 7 kepentingan yang akan kita hurai dan bincangkan pada hari ini. Dan pada paparan yang pertama ini, kita akan membincangkan tentang 4 komponen ataupun 4 kepentingan pelaksanaan kokurikulum di peringkat sekolah. Jadi yang pertama adalah kokurikulum ini bertujuan untuk membentuk insan yang seimbang
seimbang dan harmonis, di mana ianya bertujuan untuk mengembangkan lagi potensi secara menyeluruh dalam kalangan murid dari aspek intelek, jasmani, rohani dan emosi. Kemudian pelajar di negara kita juga akan belajar untuk mengurus emosi, berdisiplin dalam kehidupan dan saling menghargai kesejahteraan diri dan orang lain. Kemudian kita akan pergi kepada kepentingan yang kedua pelaksanaan kokurikulum di peringkat sekolah, iaitu ianya bertujuan untuk membina sahsiah dan akhlak mulia dalam kalangan pelajar di negara kita, di mana aktiviti seperti unit beruniform dapat mendidik nilai tanggungjawab, amanah dan ketetapan masa, juga berdisiplin dalam kehidupan murid-murid ini. Jadi jelaslah bahawa aktiviti unit beruniform ini dapat meningkatkan lagi sikap disiplin dalam kalangan murid dan dapat melahirkan, kemudian negara kita juga dapat melahirkan generasi yang berkualiti dan berintelektual. Kemudian aktiviti unit beruniform ini juga dapat membentuk pelajar yang berakhlak mulia dan bersopan santun, dan ini merupakan asas kepada kemuliaan insan, iaitu karamah insaniah yang merupakan tonggak utama kepada Malaysia Madani pada hari ini. Kemudian kita akan pergi kepada kepentingan yang ketiga, iaitu untuk meningkatkan lagi kemahiran sosial dan kepimpinan dalam kalangan pelajar, di mana pelajar akan mula belajar bekerjasama, berkomunikasi dan membuat keputusan yang tepat dan waras, dan dapat melahirkan juga pemimpin yang berintegriti dan beradab. Dan ciri-ciri ini adalah ciri-ciri utama dalam kelompok masyarakat madani. Kemudian kita akan pergi kepada kepentingan yang keempat dalam paparan ini, iaitu untuk menanam nilai ihsan dan empati dalam kalangan pelajar, di mana aktiviti seperti khidmat masyarakat dan sukarelawan dapat memupuk sifat kasih sayang antara satu sama lain dan tanggungjawab sosial dalam kalangan pelajar di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Dan ini juga dapat meningkatkan lagi ataupun dapat membina kesedaran bahawa setiap manusia perlu mempunyai maruah yang tinggi dan perlu dihormati antara satu sama lain. Dan ini dapat memberikan pengajaran kepada murid-murid di negara kita supaya dapat menanamkan nilai ihsan dan empati dalam kehidupan mereka. Seterusnya, kita akan beralih kepada paparan yang keempat dan masih di dalam topik yang sama, iaitu kepentingan pelaksanaan kokurikulum di peringkat sekolah. Dan di dalam paparan ini terdapat lagi 3 komponen ataupun 3 kepentingan yang masih kita belum huraikan dan bincangkan lagi. Jadi kepentingan pelaksanaan kokurikulum di peringkat sekolah yang kelima adalah untuk mewujudkan perpaduan dan keharmonian dalam kalangan pelajar, di mana aktiviti kokurikulum dapat menggabungkan murid daripada pelbagai kaum dan agama untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dapat menjalinkan ataupun merapatkan lagi ukhuwah antara kaum dalam kalangan masyarakat. Dan secara tidak langsung, aktiviti kokurikulum yang menggabungkan murid daripada pelbagai kaum ini dapat memupukkan lagi toleransi dan semangat kekitaan dalam kalangan pelajar. Ianya sesuai dengan nilai rahmah dalam Malaysia Madani. Baik, kemudian kita akan pergi kepada kepentingan yang keenam, iaitu kokurikulum ini dapat meningkatkan jati diri dan patriotisme dalam kalangan masyarakat. Contohnya dengan melalui aktiviti kawat kaki, perbarisan dan sambutan kebangsaan. Ingin saya pecahkan di sini bahawa melalui kawat kaki, perbarisan, 2 aktiviti ini merupakan aktiviti yang dapat meningkatkan lagi sikap disiplin dalam kalangan pelajar dan meningkatkan lagi sikap patriotisme dalam kalangan pelajar, kerana tentera di negara kita juga perlu menyertai menjalani aktiviti kawat kaki dan perbarisan juga. Dan ini merupakan salah satu aktiviti yang dapat memupuk
sikap disiplin dan patriotisme dalam kalangan pelajar. Dan yang kedua adalah sambutan kebangsaan. Ini merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan pelajar. Contohnya contohnya pihak sekolah dapat melaksanakan aktiviti-aktiviti berkaitan sambutan Hari Kemerdekaan. Contohnya pertandingan mewarna, bersajak, bersyair dan sebagainya. Ianya dapat membentuk perasaan cinta akan negara dalam kalangan pelajar, kesetiaan dan semangat untuk mempertahankan negara dan keharmonian negara. Dan secara tidak langsung, murid-murid ini sentiasa mengingati tentang hari ataupun di mana hari kemerdekaan negara kita tercapai. Dan mereka tidak akan lupakan jasa-jasa pejuang tanah air kita yang dahulunya telah berjuang berhabis-habisan dan menitiskan darah mereka sendiri. Kemudian kita akan beralih kepada komponen ataupun kepentingan yang terakhir, iaitu kepentingan yang ketujuh, di mana kurikulum ini dapat menjana kesejahteraan dan kesihatan fizikal dalam kalangan pelajar. Contohnya, aktiviti sukan ini dapat mengekalkan kecergasan dan disiplin hidup sihat dalam kalangan pelajar. Maka berteraskan Malaysia Madani, murid-murid pada hari ini akan semakin cergas dan semakin aktif dalam sukan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Kemudian antara kebaikan aktiviti sukan ini dalam kalangan pelajar adalah untuk menyihatkan lagi tubuh badan mereka, kerana ianya penting untuk sebagai satu kekuatan rohani dan intelek dalam kalangan pelajar, dan ini selaras dengan kesejahteraan insan madani pada hari ini. Baiklah, kemudian kita akan beralih kepada paparan yang seterusnya, iaitu rumusan dasar-dasar kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, di mana dalam rumusan dasar-dasar ini terdapat 3 komponen utama yang akan saya hurai pada hari ini. Jadi rumusan yang pertama adalah dasar-dasar kurikulum KPM ini adalah satu penyertaan secara menyeluruh, di mana semua murid diwajibkan untuk menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti kurikulum, di mana Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan tiga di dalam dasar kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu yang pertama adalah sukan, yang kedua persatuan, dan yang ketiga adalah unit beruniform. Dan semua murid perlulah memilih ataupun menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti kurikulum di antara ketiga-tiga yang saya sebutkan sebentar tadi. Kemudian tujuan utamanya adalah untuk memastikan perkembangan sahsia, sosial dan kepimpinan murid secara menyeluruh dan efektif. Kemudian kita pergi kepada rumusan yang kedua dasar-dasar kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu sebagai pembangunan holistik murid, di mana kurikulum telah melengkapi kurikulum akademik bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Ianya dipanggil sebagai jersey pada masa kini, dan ianya telah selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Kemudian yang ketiga adalah pemerkasaan, kepimpinan dan jati diri, di mana aktiviti kurikulum ini telah menjadi wadah utama untuk melatih kepimpinan murid-murid ini disiplin dan tanggungjawab dalam kalangan murid. Secara tidak langsung, negara dapat melahirkan generasi yang berkualiti dan berintelektual tinggi dan dapat menyumbang sedikit sebanyak kepada pembangunan negara pada masa akan datang. Dan dasar ini telah menekankan pembentukan nilai murni serta identiti nasional pada setiap murid yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Baik, kemudian kita akan beralih kepada paparan yang terakhir, iaitu rumusan tentang kepentingan pelaksanaan kurikulum di sekolah
Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi dalam rumusan bagi kepentingan ini ada 3 komponen yang saya akan huraikan pada hari ini. Jadi yang pertama adalah kepentingan ini adalah untuk membangunkan sahsiah dan karomah insaniah pada jati diri murid, dan ianya terhasil melalui aktiviti kokurikulum di mana murid akan dilatih dengan nilai kemanusiaan seperti amanah, hormat dan tanggungjawab. Dan ini juga merupakan asas kepada pembentukan karomah insaniah dalam Malaysia Madani. Kemudian kita akan pergi kepada rumusan yang kedua berkaitan dengan kepentingan pelaksanaan kokurikulum di sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana rumusan yang kedua adalah ianya untuk meningkatkan kepimpinan dan kerjasama dalam kalangan murid, di mana murid akan belajar untuk bekerja dalam berpasukan, untuk mengurus program dan membuat keputusan secara bersama, dan keputusan itu sudah pastinya akan menjadi keputusan yang rasional dan berintelektual. Kemudian ini juga dapat membentuk pemimpin muda yang berintegriti dan berdaya tahan dalam dunia pendidikan yang semakin mencabar sekarang. Kemudian kita akan pergi kepada rumusan yang ketiga, iaitu rumusan yang terakhir, iaitu menyemai disiplin dan ketahanan diri dalam kalangan pelajar, di mana aktiviti seperti kawat kaki, sukan atau pertandingan dapat melatih murid untuk menjadi lebih berdisiplin, berani dan tabah untuk menghadapi cabaran. Secara tidak langsung, negara akan melahirkan generasi yang kuat, mampan dan berdaya saing. Kemudian bagi penutupnya, jelaslah bahawa kegiatan ataupun dasar berkaitan dengan kokurikulum ini sangat penting bagi dalam Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana murid-murid pada hari ini perlu diberikan latihan ataupun diberikan aktiviti yang dapat mencabar ataupun dapat meningkatkan lagi kecergasan mereka dalam pelbagai bidang, agar negara dapat melahirkan generasi yang berkualiti. Secara tidak langsung, generasi yang berkualiti itu akan menyumbang kepada pembangunan negara yang utama. Sekian, itu sahaja penerangan sedikit sebanyak daripada saya berkaitan tentang dasar-dasar kokurikulum dalam Kementerian Pendidikan Malaysia dan kepentingan pelaksanaan kokurikulum di peringkat sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya harap segala apa yang saya sampaikan sebentar tadi dapat diterima dengan jelas dan difahami, dan menjadi salah satu faktor kepada pembangunan negara dalam kalangan pelajar di negara kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.